Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebiji kurma yang disedekahkan dengan ikhlas datang daripada sumber yang halal. Betul-betul duit dia, betul-betul duit daripada titik peluh dia yang halal, bukan syubha dan bukan haram. Nabi kata Allah tolong jaga sedekah tu daripada kecil ni sehingga menjadi sebuah gunung yang besar. Nanti dia akan melihat dengan mata kasar dia di padang mahsyar. Seperti mana tuan-tuan tengok pada malam ni, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok handphone tuan-tuan, tuan-tuan tengok kipas yang sedang berpusing di dalam bilik tuan-tuan, di ruang tamu rumah tuan-tuan. Begitulah besarnya pahala yang akan tuan-tuan tengok nanti di mahsyar dengan biji mata ni lah. Biji mata yang sama, orang yang sama, nama yang sama, pemilik mata yang sama. Kita akan tengok. Kita tanya, wahai Allah, pahala ni main mana? Saya tak pernah buat pun dulu. Allah Ta'ala kata, ya, bahkan kamu buat. Dahulu kamu pernah bagi sekian-sekian. Aku telah jaga benda ni. Pelaburan ini di sisi Allah. Nah, jangan melabur untuk nama, jangan bersedekah untuk orang puji. Dan bersedekahlah sehabis mampu untuk tak ada seorang pun yang tahu, termasuk suami dan isteri kita. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Allah Ta'ala akan jaga. Sedekah yang ikhlas datang daripada sumber yang halal akan dijaga oleh Allah. Itulah pelaburan yang paling utama.